Saya nak menjemput Dr. Zahid Bahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak menjemput the one and only Doktor Kebanggaan anda, Dr. Adnan Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farahin. Bila masuk SPM, jumpa jawapan-jawapan tu terus straight. Nak kata kalau blood sculpting tu setakat ni 100% profit lah. Apa kata hands-on training, which is week to week basisly, siap ada TJ review. This is a very good place lah. Bila I praktikkan whatever that been taught in SPM, it works. So bila I cuba try balik, kita pun mengajar orang juga kan, macam siapa dalam rumah kita try mengajar. It seems that whatever that we been taught selama 3 bulan tu, kita try ajar orang sebenarnya, it works juga. Cuma kita not the right coach lah for them kan. So perasan sebenarnya knowledge memang applicable. Dah 5 minit. Dan kita tahu apa yang kita nak cari. So at least we have the knowledge dan kita tahu bila nak masuk. So lepas masuk SPM ada profit 4 to 5% macam tu, consistent so far. So saya start trade dari tahun 2022. Ya, sekarang lebih precise entry dia. Lepas tu consistent profit pun bagus. Ada juga kan coach share macam mana nak cari counter untuk entry price dan lebih mendalam lah. Jadi saya rasa SPM ni membantu untuk sesiapa yang nak memahirkan macam mana nak trade saham ni. The graduation is not an ending. The graduation is a beginning. Saya sangat recommend kepada sesiapa yang memang nak jadikan trade ni sebagai salah satu income lah. Saya income ataupun nak jadi full time trader. Sebab ilmu yang coach bagi ni memang ikhlas daripada coach. Apa yang dia buat, dia turunkan ke kita. So saya pun pernah berjumpa dengan beberapa orang coach yang saya tak dapat apa yang saya dapat dekat SPM. Untuk kelas SPM ni, saya boleh kata saya bagi 9/10. Lagi 1% tu saya punya weakness lah. Saham profit terbaik. Saham profit terbaik. Saham profit terbaik. SPM Batch 9 Masyur! Baru!